fungsi parlimen ni sangat post event. Dah habis semua, dah tutup semua, dah hilang semua duit semua, baiklah saya panggil mesyuarat untuk saya tengok. Nak tengok apanya, memang duit dah hilang. Bila ada orang yang mempersoalkan, dan orang itu salah seorang yang paling lantangnya saya lah, terus saya kena buka kes lepas satu dan sepatutnya yang logik berlaku ialah seperti yang dituntut lah, buatlah RCI. Tuduhan itu mengatakan bahawa watak-watak yang dituduh terbabit itu termasuklah pegawai-pegawai SPRM sendiri. Dia menyatakan bagaimana soal siasat SPRM disalahguna untuk mengugut dan menekan businessman ini untuk menjual syarikat kepada mafia-mafia ini kan. By that time it's no longer cerita peraturan tau. Itu ialah isu integrity and the very independence and the sanctity of SPRM's reputation. Jadi any logical politician lah akan kata yang ini ni saya pun nak tahu betul ke tidak. Saya pun nak siasat because I want to get to the bottom of this kan. Dan sepatutnya yang logik berlaku ialah seperti yang dituntut lah, buatlah RCI. Katakanlah RCI itu telah diumumkan Februari. Dan Tan Sri Azam Baki paling kurang diletakkan sebagai garden leave untuk garden leave Februari kan. Dia tidak timbul lah sampai jadi momentum sehingga jadi himpunan tangkap Azam Baki yang pertama Februari yang dulu sampai kini. Tak adalah dia menjadi isu negara. Tapi masalahnya Perdana Menteri sendiri yang bermati-matian mempertahankan Tan Sri Azam Baki. So benda tu membarah tau, sampai dia jadi isu besar kan. Kemudian reaksi Perdana Menteri sendiri dalam menangani perkara ini kan. Selepas DAP menuntut supaya RCI dibuat, jadi saya ingat keputusan kabinet selepas itu ialah satu jawatan kuasa dalaman yang ku panggil jawatan kuasa kawan-kawan kan, untuk menyiasat kan. Sama juga sebab masa mengumumkan Datuk Seri Anwar nampak confident je benda ini dalam minggu depan kita dah boleh umum semua kan. Lepas tu tak umum. Pas sebulan ni dah masuk 2 bulan. 2 bulan, ya dah 2 bulan. Jadi benda itu membarah lagi. Dan kemudian Tan Sri Azam Baki pula, dan reaksi SPRM ialah bila ada orang yang mempersoalkan dan orang itu salah seorang yang paling lantangnya saya lah, terus saya kena buka kes lepas satu dan kes itu kes tak masuk akal. Kes pasal 1.1 bilion duit tak ada, tak ada sebarang bukti dan tak dituduh pun ambil duit. Tak ada tuduh ambil duit. Sampai sekarang dia orang tak tuduh aku ambil duit pun. Kononnya tetapi tidak mengikut peraturan kerana seolah-olah yang dia nak katalah ini telah berlaku rasuah kerana proses tidak dipatuhi semasa kerjasama ARM tu kan. Padahal satu negara dah tengok apa proses tak dipatuhinya. PM yang pergi lancar, Zafrul yang ambil kredit awal-awal semua ni kan. Jadi tindak balas SPRM pula, dan PM tak tegur SPRM. If you keep doing this, lagilah orang kata, the spotlight ialah isu-isu yang didedahkan di dalam Bloomberg mengenai corporate mafia. Instead of answering it, instead of going to the bottom of it, what you do ialah you pergi kejar orang-orang yang bertanya soalan. You shoot the messenger. Lagilah rakyat, orang ramai rasa ini memang ada something lah kan. Dan yang terakhir lah, yang terakhir ni kebelakangan ini ialah kita masih menunggu lagi lah hasil siasatan jawatan kuasa itulah. Walaupun tinggal 3 minggu lagi. Walaupun 3 minggu lagi. Sebabnya ialah laporan Bloomberg juga mengatakan bahawa Perdana Menteri sendiri yang
mengarahkan supaya laporan itu tidak disiarkan. Padahal Perdana Menteri juga yang selepas awal-awal keputusan kabinet mengenai jawatankuasa itu dan siasatan, Perdana Menteri juga kata dalam tempoh yang terdekat kan. Jadi sebab itu saya fikir, bayangkan rakyat bila dia tengok kalau orang Pantai Timur dah terkeluk-kelek sungguhlah ni, sekejap macam ni, sekejap macam itu, maka rakyat bila dia ada void tau, dia ada kelompongan, kita kena connect the dots. Jadi saya pun jadi rakyat biasa, kenapa jadi macam ni, terutamanya yang jawatan kuasa siasatan kan. Pandangan saya lah, besar kemungkinan kerana tindakan daripada awal itu tidak telus. Macam saya katalah, kalau daripada awal memang keputusan kerajaan ialah untuk menubuhkan RCI, maka tak perlulah nak ada benda-benda lain. Tapi kalau tengok balik kan, selepas pendedahan Bloomberg yang pertama mengenai pemilikan saham kan, Tan Sri Azam Baki dengan agak cepat mengeluarkan kenyataan bahawa ia telah melalui proses. Dan sebenarnya tak ada apa yang salah kerana ia telah melalui proses. Baik, kita tengok balik. Proses yang diperlukan itu apa? Maksudnya kalau nak memiliki saham lebih daripada RM100,000, maka perlu mendapat kelulusan, perlu diisytiharkan dan perlu mendapat kelulusan kan. Jadi bila Tan Sri Azam Baki selepas beberapa hari pendedahan Bloomberg itu menyatakan dengan yakin bahawa ia telah melalui proses dan tidak ada apa-apa salah, maksudnya dia kata dia telah isytihar dan dia telah dapat kelulusan. Okey ya. Now ini kepada yang menonton kita jadi Sherlock Holmes kan. Jadi kita nak connect the dots. Now you ask the next question. Kalau dia kata dalam awal Februari itu, lepas Bloomberg dedahkan itu bahawa ini telah melalui proses dan dia telah diisytiharkan dan dia telah diluluskan, then the next question is, actually kalau perkara ini betul-betul berlaku mengikut proses, kenapa Bloomberg membuat pendedahan? Sebab sepatutnya benda itu memang Bloomberg bila dia cek semua, Malaysia Kini bila dia cek, tak salah lah, tak ada masalah kan. Jadi kemungkinannya ialah bila perkara itu telah didedahkan, proses itu datang kemudian dan mungkin backdated. Bila dia dah dibocorkan, barulah kita isytihar, kamu lulus semua kan. Okey, selesai. Jadi saya pun boleh beritahulah dia telah melalui proses. Now untuk Tan Sri Azam Baki, lepaslah. Memang betul lah, dia tak ada masalah, dia telah mendapat kelulusan. Yang meluluskannya siapa? KSN. Ini kita connecting the dot. Ini satu kemungkinan kenapa sampai sekarang tak boleh nak dedah benda yang simple itu. Jadi Tan Sri Azam Baki tak ada masalah lah. Okay. Sebab itu kenyataan dia tu tegas, tidak melanggar peraturan semua kan. Masalahnya rakyat, kalau laporan itu dikeluarkan kan, dia ada paper trail ni. Kalau kata dah ada pengisytiharan harta, orang akan tanya bila dibuat. Kalau backdated, backdated, dan kalau perkara itu diluluskan, dan orang akan tanya pula, kenapa kamu luluskan? Kerana meluluskan itu bagi beberapa pihak akan dilihat sebagai ini satu cubaan untuk cover up. You cover up, melibatkan orang lain pula lah, jawatan kuasa itu gini-gini. Lalah dia daripada satu isu yang sepatutnya ditangani dengan telus, buat RCI, dia mula berangkai dengan semua ni. Jadi kalau nak siarkan, ada juga manusia-manusia macam kita, dapat saja kita tak terima bulat-bulat, kita tanya bila, siapa, gini. Dia jadi cerita jadi makin besar, daripada seorang pegawai kanan kerajaan dia bersabit dengan pegawai kedua, pegawai ketiga, pegawai keempat. Jadi dia membabitkan keseluruhan kerajaan. Jadi akhirnya kita sampai ke peringkat itulah. Dan selepas 2 bulan lebih, dia tak habis-habis lah cerita ni keluar. Jadi saya ingat kelompongan itulah
yang bila titah yang di-Pertuan Agong itu, maksudnya paling kurang lah dia mengharmonikan keadaan dan paling kurang dia menenangkan emosi rakyat dan pandangan rakyat yang sebenarnya bukannya benci ke SPRM. Kita semua nak SPRM ni bebas dan bersih dan betul-betul reputasinya terjaga lah kan. Jadi saya ingat keseluruhan itu perlu dilihat dalam konteks itu. Okay. Sebab okeylah YDPA dah bagi tahu yang Azam Baki tidak akan disambung, tapi takkan dia tutup macam tu je esok. Nah, itulah sebab itu saya baca kenyataan bersih dan adalah pihak media yang duk kejar saya tanya, so esok macam mana, demo jadi ke tidak. Kemudian bila sudah ada kenyataan titah daripada yang di-Pertuan Agong itu, adakah bermakna semua ini sia-sia ke apa, ataupun so what is next kan. Kalau tengok daripada hari pertama kenyataan-kenyataan yang keluar, kemudian kepada himpunan sebelum Tahun Baru Cina dan semalam bukan 2 malam yang lepas grand finale dan kenyataan bersih semalam kan, sebenarnya dia tak berubah langsung. Yang dituntut tu ada tiga tuntutan kan. Satu ialah RCI, supaya siasatan penuh dibuat bukan sahaja mengenai pemilikan saham Tan Sri Azam Baki, tetapi juga kepada semua tuduhan-tuduhan yang dibuat pendedahan setakat ini, terutamanya mengenai mafia korporat lah. Dan dalam tempoh 2 bulan ini jugalah daripada pendedahan pertama oleh Bloomberg itu, dia keluar juga, habis dah keluar cerita next G tak next G-nya, dan dia dah mula berkait bukan saja SPRM tetapi juga AMLA semua kan, Bukit Aman, PDRM. Jadi tuntutan itu evergreen. Bukannya dia selesai dengan menukar ataupun akan ada ketua Pesuruhjaya SPRM yang baru. Kerana yang menjadi tuntutan rakyat ialah kita nak melindungi integriti dan juga reputasi dan kebebasan SPRM kan. Jadi yang itu tetap akan dituntut dan diperhatikan oleh rakyat kan. Tuntutan yang kedua sudah tentulah supaya Tan Sri Azam Baki ni turun, kemudian melalui siasatan yang sewajarnya. Jadi sama juga, kita sudah ada satu siasatan yang berlaku dalaman yang melibatkan pemilikan saham. Jadi perkara itu perlu didedahkan. Tambahnya, kalau seperti yang saya sebut tadi, pada pemahaman, telahan, pemikiran sebahagian pihak kan, ialah kalau ada cover up, dan ini jadi lagi besar. Kerana bila kerajaan cuba cover up, dia jadi besar. Jadi orang nak tahu perkara itu. Tuntutan kedua iaitu Tan Sri Azam Baki kena turun dan siasatan-siasatan itu perlu berlaku. Selain daripada RCI, terbitkan, siarkan terlebih dahulu siasatan dan keputusan dan apa tindakan, sama ada disiplin ke, tata tertib ke yang diambil terhadap Azam Baki berdasarkan laporan itu. Yang itu tuntutan kedua. Dan tuntutan ketiga ialah reformasi institusi lah SPRM, iaitu untuk kita menambah baik dan menggilap lagi reputasi SPRM, maka kita kena pastikan pelantikan Ketua Pesuruhjaya selepas ini mestilah diperbaiki supaya tidak dilihat berada di bawah kawalan pihak eksekutif semata-mata. Sebab itu cadangannya ialah ia perlu melalui proses parlimen. Kan? Okey, baik. Saya 3-4 minit lagi. Ini yang terakhir sebelum kita nak masuk yang seterusnya kan. Ini hujah yang diberikan oleh pihak kerajaan setakat ini mengenai penglibatan parlimen lah. Setiap kali, dan ini terpakai sama ada pelantikan Ketua Pesuruhjaya SPRM ke, ataupun sekarang ini yang dibincangkan pelantikan Public Prosecutor
pendakwa raya. Pemisahan. Pemisahan di antara peguam negara dengan dipanggil apa? Pendakwa raya awam. Pendakwa raya je dipanggil, pendakwa raya, public prosecutor kan. Hujah yang digunakan oleh kerajaan sekarang ini ialah itu bertentangan dengan perlembagaan. Kerana saya tak ingat, kau lawyer kan. Kau lawyer. Cek artikel perlembagaan yang menyatakan bahawa Dewan Rakyat Parlimen itu ialah badan legislatif. Itu artikel berapa? Itu tak apalah. depan sangat lah. Orang ramai sila cek, aku pun dah lupa artikel mana 40 lebih ke apa, aku lupa lah. Tapi itulah hujah yang selalu digunakan, bahawa tuntutan kami yang ahli parlimen PKR yang 10 orang ni yang mahukan supaya parlimen dibawa dalam proses pelantikan bermula dengan vetting candidate oleh jawatan kuasa terpilih select committee, kemudian ada undian untuk meluluskan. Selepas diluluskan parlimen lah baru Perdana Menteri bawa untuk dipersembahkan kepada Yang di-Pertuan Agong. Dan kalau ada sebarang pelanggaran, skandal, kontroversi yang menepati syarat, maka parlimen boleh mengundi usul untuk memecat kan. Yang itu pihak kerajaan sekarang ini mengatakan ia melanggar perlembagaan kerana perlembagaan menetapkan parlimen itu hanyalah sebagai fungsi legislatif. Tindakan melantik dan memecat itu ialah fungsi eksekutif. Dan hujahnya parlimen kita ini berbeza dengan parlimen-parlimen lain yang kita buat rujukan, sama ada Kongres US ke, sama ada parlimen-parlimen Westminster yang lain. Kerana uniknya perlembagaan kita itu ialah dia memang menetapkan parlimen ini hanyalah legislatif. Kalau dia mula melantik, memecat semua, itu dah campur fungsi eksekutif dan bertentangan dengan parlimen kan. Itu yang saya kata perlunya reformasi institusi. Kalau kita perlu pindah artikel yang memberi perincian fungsi Dewan Rakyat, fungsi parlimen, supaya dia boleh juga menjalankan kerja seimbang seperti itu, maksudnya dia proaktif. Kerana sekarang ini fungsi parlimen ni sangat post event. Dah habis semua, dah tutup semua, dah hilang semua duit semua. Baiklah, saya panggil mesyuarat untuk saya tengok. Nak tengok apanya, memang duit dah hilang kan. So bila dah ada kontroversi pumpang-pumpang, dah habis kena pecat, malu satu dunia, tak apalah, nanti kita panggil lah ke select committee kita kan. So kalau in order to make our parliament proactive, and if that requires a constitutional amendment untuk memberi perincian yang lebih luas kepada fungsi-fungsi parlimen, dan buatlah. Kan? Itu maksud kita reformasi institusi lah. Dan ketiga-tiga perkara ini adalah satu isu yang akan terus diperdebatkan dan terus dituntut oleh sebahagian daripada rakyat kita. Bukan sahaja setakat Tan Sri Azam Baki ni tak jadi Ketua Pusurujaya SPRM tau.